Okey, Assalamualaikum geng. Sambungan part 3 pula ni, part 3. Mana pula destinasi aku sebenarnya ni? Jom geng, layan geng. Okey, nak ikutkan sebenarnya aku dah nak on the way balik dah ni sebenarnya. Jam pun dah nak dekat pukul 4. Tapi itulah, bila aku balik tu aku pakai GPS. Entah macam mana GPS tu boleh aku bawa tersesat lah. Aku boleh sampai ke apa tempat perigi hantuah ni. Dah last singgah sekali sini dulu. Lepak dulu kat sini. Okey, ni dia perigi hantuah Okey, perigi hantuah ni dia punya, kalau kita tengok dalam dia tu, air dia macam sengit tau. Periginya bermakna macam dia tak tegak, dia sengit ke tepi. Tengok tu, Puteri Gunung Ledang tengah cedok air, nak ambil berkat kata dia. Okey, kawasan dekat sekeliling perigi hantuah ni semuanya ada jual barang-barang craft tangan. Sebelah dia pun ada surau. Senang lah kalau nak solat ke apa kan. Dekat tepi ni pula adalah kedai yang menjual cakar ayam. Kuih cakar ayam perigi hantuah. Dia memang masak sendiri Ini yang betul-betul fresh ni. Berada ni baguslah. Dia, aku datang, dia boleh tunjukkan cara-cara dia masak tu macam mana. Ini memang dicakap memang warisan turun-temurun daripada nenek moyang dia lah agaknya ni. Kena jemur juga. Ayam. Panjang-panjang. Ada sini lagi. Dia goreng. Kita jemput lah. Tapi itulah, bila brother ni explain, dia nak tunjukkan cara dia goreng cakar ayam ni, audio aku tak dengar sangat lah. Pasal minyak yang dia goreng cakar ayam ni terlalu kuat sangat bunyi dia. Dia boleh panas apa dia tapi dia tak gigi. Ini memang dia setting dia memang kurang tadi pada tadi dia nampak terang, ini dia dah nampak yang dia dah Okay geng, tengok yang dia dah siap goreng. Dia masuk dalam acu tu Kena keras lah.
dia dah boleh je keluar. Ini kedik yang kita dah start kat kedik, kita ulang balik. Ini kita goreng dulu lagi ni. Belum sekali masak kan. Biasa juga ya. Kita tak faham saya. So yang kena tahu dia punya timer je. Waktu dia nak masuk air gula. Ini kita biar je. Oh, maknanya sekilo memang ngam-ngam untuk buat ni habis. Mana tu kedua boleh masuk lah. Oh, okey. Dia buat ni boleh masuk 2 kilo tapi nanti kat sini dia akan Start kat sini lah. dia kena 2 orang kalau ni. Itu yang kita jadikan ni kilo. Seorang ni, seorang suami ni kecil. Okay geng, kuih dia memang sedap. Memang kau takkan jumpa lah tempat kedai-kedai lain yang rasa dia macam gini. Memang original lah. Pasal biasanya kalau kita jumpa yang dekat luar tu dalam packing-packing tu semua, mungkin dah tak sedap. Dah lama. Pasal kuih tu dah terlalu lama. Yang ini memang original lah. Oh. Dia boleh tahan sampai setahun. Ni betul. Dah tak rasa madu tu. Apa? Gula merah. Gula merah. Manis tak ada. Jadi aku nak promote sikit lah. Kalau Lama juga korang datang Melaka sehingga pergi Hang Tuah ni, datang-datanglah kat sini. Memang sedap lah kuih dia ni, kuih cakar ayam ni. Tapi kalau kita dekat Johor ni, kuih cakar ayam lain sikit pattern dia kan. Dia macam french fries, digoreng dengan tepung. Kalau yang dekat Melaka ni cakar ayam, macam gini lah kuih dia. Dan mamak waktu kau jadikan kisah Dia kecil lah. Okey. Barang-barang cenderati yang kat sini semuanya dia orang jual murah-murah tau. Korang aku suggestkan pergi kat sini dulu lah, ingat. Kalau nak dibandingkan dengan tempat lain lah kan. Yang ini ini pelancong daripada Thailand ni datang, pun tahu pergi Hang Tuah ni. Dia orang cakap nak ambil berkat lah air kat sini. Boleh lah. Mungkin nak cari jodoh lah tu dengan berkat air dia agaknya. Okay geng, jam pun dah nak menunjukkan dekat pukul 5. Jomlah kita balik. Kalau tidak pukul berapa lagi nak sampai. Kalau tengok GPS ni, dia cakap nak dekat 4 jam pasal jalan jam kan. Okay, bila dah nak masuk tol ni je, aku dah nampak dah pokok ari memang gelap. Ini memang lencon ni. Memang sepeda basah lah kali ni ride. Tapi kena teruskan juga.
bila kita tengok view daripada atas ni, daripada jejantas atas ni, tengok macam tak jam sangat lah, kereta pun macam kurang. Tapi bila turun tu aja, jalan depan sikit, kereta dah mula banyak, jalan dah mula jam dah. Pokok hari pula dah mula gelap. Aduh. Okay geng, aku terpaksa simpan kamera, simpan aku punya bag, simpan aku punya handphone dulu, berhenti tepi jalan dulu. Depan tu memang lebat gila, aku rasa hujan ni. Tak nampak ada dia punya hitam dia tu. Okay geng, layan. Memang lencur geng, memang lencur. Spender basah geng, spender basah. Terus lapar geng. Makan dulu geng. Apa yang ada ni, makan dulu. Right, spender basah. Adalah dalam 30 km hujan tadi. Lebat. Lapar geng, lapar. Okay, dah exit tol tempat ni. Berhenti tepi dulu. Pondok sakit ni. Badan. Kalau nak pergi terus lepak sekejap, memang tak tahulah pukul berapa sampai. Ini stand dulu atas motor. Okay geng, harap enjoy lah video aku ni geng. Badan pun dah penat dah ni sampai malam geng. Right, satu hari satu malam je ni. Okay, selamat terhibur geng. Assalamualaikum.